lah. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وفقهنا في الدين. وعلمنا التأويل ويسر أمورنا ولا تعسر علينا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, sabah al-khair. Selamat pagi pada ibu semua. Moga semua dalam keadaan yang sihat walafiat. Jadi Alhamdulillah ibu-ibu, hari ini dapat juga bersua dengan ibu-ibu semua. Moga-moga semua ceria, bahagia, tak ada yang berduka hari ini. Okay. Baik, jadi ada Kak Sam ke? Ya. Ada. Ada Ustazah. Oh, Masya Allah. Kak Sam boleh Ustazah. dengar dah? Ya, boleh join dah. Masya Allah. Alhamdulillah. Baik, jadi hari ini kita dah pun melepasi topik-topik berkaitan dengan makhraj lidah, topik berkenaan makhraj halak dan al-jauf. Kita dah selesai semua. Betul ke kalau saya silap ibu-ibu beritahu ya? Kadang-kadang saya pening dengan kelas ni, jadi dia lain-lain. Ni makhraj juga. Hmm. Baik, jadi kalau tak silap saya lah, okay, kita tak masuk pada makhraj syafatain lagi. Ke dah? Syafatain ni. Syafatain iaitu melibatkan kedua-dua bibir. Ke kita dah masuk dulu? Kena tengok balik rakaman. Ada ke tak ada? Okey, dalam rakaman tak ada. Okey, semua ada huruf-huruf lidah, huruf-huruf halqum. Okey. Jo hari ni, so hari ni insya-Allah ibu kita tengok pada makhraj melibatkan mulut, okey, melibatkan bibir. Okey, semua pun akan melalui mulut. So mulut ni memang akan terlibat sekali bila kita baca Al-Quran. Tak boleh lari lah. Okay, tapi manakah yang betul-betul dominan sangat mulut tersebut? Okay, ada yang mana rosot, semua akan lalu mulut, tetapi yang dominan adalah lidah. Okay. Tapi makhraj yang ini memang betul-betul dia memerlukan mulut kita, iaitu 4 huruf. Huruf apa 4 huruf ni? Siapa tahu? Yang melibatkan makhraj syafatain. Ustazah. Waw, mim, nun. Bukan nun. Nun tak? Waw. Ba, ba, Betul. Waw, fa, mim, fa, ba. Okay. ba. So, waw dengan fa dulu, kemudian mim dengan ba, insyaAllah. Okay. Sebab mim dengan ba ni macam adik-beradik. Okay. Cuma beza yang tu kerah, yang ni tak. Yang tu lembut, yang ni kerah. Okay. So, mula-mula lagi insyaAllah kita tengok pada makhraj fa hari ni. Okay. Makhrajul fa, iaitu huruf fa. Okay. Okay, baik saya kongsikanlah okay, apa yang kita jumpa. Baik, makhrajul fa. Okay, so fa walaupun dikata makhraj syafatain, syafatain ni namanya apa? Dua bibir. Okay, memang terlibat dengan bibir tapi bukan dua bibir dipertemukan, tidak. Tetapi melibatkan apa? Min batini syafati sufla ma'a atrafi thanaya al-ulya. Iaitu dikata apa? Bibir bawah. Okay, bibir bawah ni bahagian perut ni. Perut ni mana ibu? Perut ni adalah pertengahan antara tempat yang kering dengan tempat yang basah. So basah kat mana? Kat sini yang kalau ulcer tu sakit kat sini tergigit ke. Okey. Mana yang kering-kering kat sini. Okey, tempat yang kita sapu balm, lip balm dan sebagainya tu. So ni adalah perut. Perut dia adalah pertengahan ni. Okey, bukan duduk sini, bukan kita kacip gigi tu. Kacip bibir, bukan kacip bibir. Okey. Bukan juga dekat tempat yang bahagian basah pada bibir kita ni, itu bahagian dalam ni. Okey, tidak. So dia tengah sini-sini saja. Okey, baik. Bibir ini kita sebut sebagai perut bibir bawah. Perut bibir bawah. Okey. Bertemu dengan atrafis sanayal ulya, iaitu hujung gigi kacip atas. So ibu pun nampak ni. Ni gigi. So dia bukan bibir bertemu dengan bibir, tetapi gigi bertemu dengan bibir. Okey. Okey, ni nampak? Ni gambar aja lain lagi. Ni gigi dia tu ni. Dan kita nampak iaitu bibir dengan bibir tak pun dirapatkan. Sebab apa? Sebab kita nak lalukan angin. Dan tanpa kita menekan. Bukan kita tekan kuat sampaikan fa.
Fa. Tak, dia tak ada macam tu susah. Dia hanya makhraj kita dalam keadaan yang lemah, dipertemukan secara lemah. Sebab itu dia ada sifat yang kita namakan rokhawah dan hamas. Dua sifat yang terbit disebabkan apa? Pegangan pada makhraj tu lemah. Jadi kalau ibu terlalu kuat, dia akan jadi susah nak angin nak keluar. Fa. Putus pula. Putus ke? Putus Ya, kejap tadi. iya. Tak, tak. Hmm? Ya. Okay, so dua huruf ini disebabkan apa? Ada sifat-sifat yang mana berangin, hamas namanya, dan sifat rokhawah boleh ditarik. Kenapa? Sebab pegangan pada makhraj dia lemah. Ibu tak tekan fa, fa, fa tak, tak payah tekan pun. Hanya temukan saja, lebahkan dia. Okay, so ada ruang kecil di antara bibir, gigi tersebut untuk kita lalukan angin. Lagi, ada orang buat bibir dengan bibir. Fa. Walladzina kafaru fa. Fa. Tak ni tiup lilin betul. Okey. Tapi kita bukan, fa bukan macam tu. Faru. 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 Ni antara yang saya tengok orang buat. Okey. Yang saya copy balik kesalahan tersebut untuk saya tengok pada orang lain. Okey. Ada terlalu rapat sampai jadi walladzi. Macam sangkut-sangkut sikit. Walladzina kafaru. Kafaru. Ha. Sangkut lagi ke? Tak, okey. Okey. So kita tak nak semua tadi, tak nak. Dan ada juga yang mana disebabkan gigi dengan bibir maka dia jadi seolah-olah huruf V. Walladzina kafaru. Kafaru kafava. So tak nak dekat ini. Dan dalam buku Dr. Tajwid Musawwar dia akan sebut salah satu kesalahan lain adalah iaitu lemahnya hamas pada fa sampai kawan tak dengar. Okey. Contoh, okey. Alimat nafsum ma qaddamat. Alimat nafsum ataupun nafsum nafsum. Ya, so hilang rohawah pada fa. Okay. Sedangkan fa adalah angin yang kita boleh tarik panjang. Kalau kalaulah katalah kalau kata ada harakat pada angin tu. Okey, kalau kita saya sebut, okey bagi 5 harakat pada angin. Boleh dibuat. Tak ada kita terpaksa jadi susah ke tak. Senang. Naf. Boleh ditarik banyak. Sama dengan huruf dha contohnya. Kalau kita kata cuba tarik huruf dha mati 5 harakat. Il. Ro. Cuba tarik ro sampai 5 harakat. Ar. Ada orang dia buat akhir. Ar. Ar. Nak tarik macam mana? Tak boleh nak tarik dia kata. Sudah boleh je. Ar. Itu yang sepatutnya lah. Untuk fa pun sama juga. Naf. Lepas tu barulah sun. Nafsun. Nafsun. So angin fa, angin yang tak kedengaran sebiji. Tak kita kata apa, bukan angin yang kuat bunyinya. Angin yang halus. Tetapi angin tersebut boleh dijalankan. Yes, disebabkan sifat rokhawah pada fa. Okay. Baik, saya sebut sikit Ustazah, antara nak pergi jalan berapa jauh, Ustazah? jalan berapa jauh. Jalan dengan kadar satu jari jatuh. Okay. Oh, Jari tu jangan laju. Nap, nap, tak jadi. Okay. Uh, Walladzina kafa apa tadi ayat tadi? Salah ayat. Okey. Alimat nafsum mat naf. So kadar yang sama. Cuma disebabkan sifat rohawah tu ibu-ibu dalam buku Dr. Aiman dia kata sebut tempoh masa kita menarik huruf yang bersifat rohawah lebih berbanding huruf-huruf yang tidak ada sifat rohawah. Okay, so jangan cepatlah pada fa. Apatah lagi potongnya. Naf, naf. Ni tak perlu pun. Okay. Nafsumma. Okay. Oh, al-afidah. Jangan cepat. Al-af. Af. Tak ya. Al-afidah. Okay. So kita buat masa sampai kita rasa puas hati. Kita sendiri boleh rasa biasanya sebab dia ada kita sebut kadar. Kadar ni maksud apa? Kita sendiri yang menentukan sebanyak mana huruf tersebut dari tarik. Okay? Okay, ni makhraj. Settle. Apa lagi ni? Kesalahan. Okay? Ni wow. Okay, baik. Mana kesalahan fa tadi eh?
Okey, abrazul akhta' allati tahduth inda nutqi harfil fa. Ini dalam buku Tajwidul Musawwar dia sebut apa kesalahan yang selalu berlaku. Baik, betul kata doktor, adamu bayaniha, kita tak menjelaskan huruf fa bisababi dha'f, disebabkan lemahnya hamas pada fa. Okay, jadi kita selalu buat fakatharakum, fakatharakum, tak dengar pun angin dia, sedangkan sepatutnya fakatharakum, fakatharakum. Jangan cepat faka, tak fa, tolak angin dahulu. Ya, baru berikan baris atas. Fakatha, fa. Okay. Sama macam huruf tha lah. Kadang-kadang bila orang duduk depan sekali, dia kan jadi tak dengar. Thumma, thumma. Sepatutnya tolak angin dulu. Thum, thum. Sebab angin tu lebih utama. Okay. Baik. Taf'alun. Okay. Taf'alun. Terus tak? Taf'alun. 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 Ni tak jadi. Tak cukup masa untuk rohawah dia. Okay. So tarik sikit. Taf'alun. Okay. Baik, qalbuha, okay, ni tadi macam saya sebut, iaitu menukarkan huruf fa seolah-olah jadi huruf V. Okay, wadhavadi'. Ni tak jadi. Bukan angin tu, jadi hanya vibration je kalau V ni. Okay, so kita nak angin. Dhafa, fa. Okay. Okay, baik. Cuba kita tengok dahulu macam mana orang Arab menyebutkan huruf fa. Okay. Uh, التدريبات على نطق حرف الفاء. الفاء. Oh, slow. Okay. أفواههم إف إف أف يفتنون. So dengar tu yuf. Itu memang sepatutnya bukan yuftanun, yuftanun, yuf. Jadi seolah-olah fa tu tersangkut dekat huruf ta. Huruf-huruf lain selepas fa tidak memberi kesan pada fa punya sifat. Okey, sama juga ka. Dengan ifkun, ifkun, ifkun tak? Ifkun dia berasingan huruf tersebut. Jangan cantumkan dia lagi. Baik, cuba tengok lagi sekali. Dan ibu perhatikan bila sebut huruf fa normally akan nampak sedikit gigi kita. Sebab itu makhraj dia. Okey. الفاء أف أفواههم إف إف أف يفتنون ف Okey, dengar Ustaz. Tolak dulu angin dia. Bukan fa. 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 Tak ada angin. Tak. Fa. Fa. Okey. هم في فراشا ف فراتا ف فارض في فيها فو وفومها. Okey. Baik. Tu sikit lah. Okay, sebutan untuk fa. Okay. Baik, satu lagi makhraj sebab kita akan baca tahsin lagi. Betul tak lagi? Okay, jadi kita akan praktis direct daripada Al-Quran yang ibu baca lah. Okay. Baik, satu lagi makhraj untuk ini iaitu harful waw. Huruf waw. Okay. Huruf bibir juga. Huruf waw ni, saya tak payah tunjuk ni pun. Okay. Sebab apa? Sebab huruf waw, dia melibatkan dua bibir atas bawah. Okay. Tetapi, bukan pertemukan, tetapi dimunculkan. Okay. Wa, wa, wa. Bukan atas saja. Macam mana? Wa, wa, wa. Ada juga yang buat macam tu. Wa qalu, wa qalu. So atas saja dia melibatkan. Bawah ni hanya jadi pakainya. Wa, ini tak jadi. Okay, dan kita boleh dengar beza bila orang sebut wa dengan wa. Wa, wa, apa semua tu. Okay. So dia akan bunyi lain. Okay. Wa am wa am wa. Dia tak, kita dengar seolah-olah apa macam ada something kekurangan dekat bacaan tersebut. Wa am walu, wa am wa. Dia tak sama dengan wa am walu, wa iz, wa iz. Lain. Wa iz dengan wa iz. Dia tak jadi. Okay, so setengah orang tu dia hanya bunyi je tapi bukan huruf waw.
Ada bunyi huruf yang berbaris atas tapi wah, tak tahu huruf apa kan. Okay, so kita kena betul-betul munculkanlah untuk huruf waw sebab itu makhraj dia wa wa. Okay. Pun saya bawa juga lah gambar rajah Mana dah? Wah, dia tak bagi akses dah. Okey, ni banyak je kat sini ni gambar rajah ni untuk kita. Saya walaupun saya selalu guna yang Ustaz Dr. Aiman Suai lagi tapi kadang-kadang dia punya slide ni kecil sangat. Ya, jadi kita tengok dulu. Kecil sangat ni. Okey, baik. So kita nampak dua-dua bibir atas dengan bawah yang terlibat sekali. Okey, bukan bawah saja, bukan atas saja. Dan apa pun huruf tersebut berbaris apa. Okey, waw tu mati ke, waw tu hidup ke, semua dia akan start dengan macam ni. Okey. Bukan hanya ketika waw mati saja ataupun bukan ketika waw tu baris dhammah saja tak. Okey, semua dia akan start macam tu. Okey, so ini adalah cara kita menyebutkan huruf waw. Okey, betul-betul kita kena munculkan kedua-dua bibir atas dan bawah. Kecil semua gambar ni. Okey, so au, wa, wu, wi. Okey. Baik, apa kesalahan yang selalu berlaku ketika menyebutkan huruf waw ni? Okay, baik, antaranya yang disebut oleh Dr. Aiman iaitu apa? Tafkhimuha in jawazat harfan mufakhaman iaitu menebalkan huruf waw ketika dia duduk sebelah dengan huruf yang tebal. Kesian waw. Okay. Waw ni hak dia untuk dinipiskan. Okay. Kita panggil hak. Hak maksudnya apa? Hak sifat asal dia adalah nipis. Okay. Dia duduk kat tepi siapa pun dia tetap nipis. Okay. Bukan wallah, waw, waw. Tak, kekalkan baris wa dengan wa. Lam tu tebal. Lam lafzul jalalah. Okay, so wow. So masuk lam tu barulah bunyi tebal. Bukan start daripada wa lagi dah tebal. Wallah, wallah. Kalau luar daripada bacaan solat atau bukan luar daripada bacaan Al-Quran tak apa ibu-ibu. Masa kita selawat pada Nabi sallallahu. Tak apalah Allah pun. Okay. Tapi kalau dalam ayat Quran tak boleh jadi kena solah. Sallallahu. Tapi ayat Quran tak adalah ayat tu. Okay, cuma nak sebut kalau luar daripada bacaan Quran, kita dengar orang kata wallah, tak ada masalah pun. Tapi kalau tengah baca Quran, tak boleh. Kita kena kekalkan huruf tersebut mengikut hukum tajwid. Okay? So, wallah, wallah. Wow. Wa naik ke atas, cedok ke atas untuk tinggikan suara lam tu. Wow. Wow, wow. Wow. Okay, so kena buka Wow. rahang dulu untuk bagi baris wa. Jangan terus muncul wo, wo. Tak. Wow. Nombor dua, tidak memunculkan kedua-dua bibir dengan betul-betul ketika menyebutkan. Macam tadi saya sebut, dia hanya pertemukan sahaja bibir dia, bukan dia buat muncul. Wah, wah, wah. Dan ada lagi yang buat huruf waw makhrajnya gigi dengan bibir. Wakana. Wakana. Yesu tak kena juga. Ya, bukan gigi dengan bibir. Cuba ibu buat gigi dengan bibir. Keluar tak wow? Wah, wah, wah. Bunyi macam sama. Tapi bukan the real wow. Bunyi wa bukan wa. Okey. So jangan buat gigi dengan bibir lagi. Baik, nombor tiga. الضغط الزائد على الشفتين خاصة إذا شددت مما يحدث لها ضجيجا بسبب التضييق زائد للمخرج. Okey. Ada yang terlalu menekankan, okey, terlalu berat sebutan pada huruf waw ketika dia bersabdu sampai kan jadi seolah-olah triple pula waw dia tu. Qawwamina, qaw.
Wadan. Dah jadi banyak pula. Sedangkan waw tu dua saja. Qawwabida. Khawanan. Khawanan. Jangan lama. Yang ni memang betul. Okay? Saya selalu jumpa orang baca lama sangat sabdu waw dia. Sabdu yang lain okey. Tapi bila waw jadi asaw wa kanu. Asaw wa kanu ni je. Bukan asaw wa. Okay? Jangan lama sangat. Sampaikan jadi soalan apa. Jadi dah triple waw dah. Okay? Baik, cuba tengok macam mana orang Arab sebutkan huruf waw. الواو أو Okey, ibu dengar au ke au? Au. Nilai bunyi au dengan au. Okey, so kita kena pastikan bunyi mana yang kita buat tu ketika dia lin tu. Okey. Sebab waw mati tu. أولياء Okey, bukan aulia, aulia tak aulia. Okey, sempurnakan huruf lin tersebut. أو أوتوا ووجهه وجهه Ni bukannya wi, wi gigi dengan bibir bawah. Wi, wi. Ni saya selalu jumpa. Wi, wi. Bukan. Wi tak? Okey. Wi. Bibir dengan bibir. Wi je ha. Okey, pastikan. Okey. و- Ni nampak kita tolak lebih sikit. Sebab muncul tu adalah untuk waw keluar. Tapi untuk baris waw pula tolak sikit. Wu. Okey, cuba tengok Ustaz buat. Dia bukan tak. Tapi dia tolak. Wu. و- ودا ود ودا Okey, so nampak dia tolak. Okey. ودا Kalau kita letak saja untuk keluarkan waw. Tapi untuk baris waw dhammah maksud apa? Double dimunculkan. Wa wi bukan wu tak? Wa wi wu. So kena tolak sikit. Wu Dawuda Dawuda. Kalau tak jadi Dawuda Dawuda. Tak jadi huruf waw. Jadi suara mat. Dawu. So kita tak nak yang tu. Dawu. Wu. Okay, so kena tolak ekstra sikit sebab apa? Sebab makhraj waw memang dah muncul. Bertambah lagi disebabkan dhammah tersebut. Wu. Okay. و وعدنا تخويفا ووري Okay. Wuri. Wuria. Okay, so cantik tu. Okay, Ustaz ajar kita tu. ضعف الضم، يعني لما بتضم الحروف لابد من ضم الشفتين. لماذا سميت الضمة ضمة؟ لأنها تخرج بضم الشفتين. انتبهت يا أخي؟ أما مجرد هكذا شيء خفيف ما يكفي، ما يكفي. قال الإمام الطيبي رحمه الله: وكل مضموم فلن يتم إلا بضم الشفتين ضمة. Kata Imam Tibi, okay? Salah seorang yang selevel dengan Imam Ash-Shatibi, Imam Jazari, dan so ada seorang lagi Imam Tibi rahimahullah, iaitu dia kata apa, tidak akan sempurna, okay? Segala huruf-huruf dhammah ataupun huruf yang terlebih daripada dhamm muncul mulut tersebut, melainkan memang kita kena buat macam tu, okay? انتبهت؟ فحاول أن تقول هكذا مثلا أعوذ. انتبه. مثلا أقيس عليها الآيات اللي قرأتها، كل ما بيجيك واو أو حرف مضموم ضم شفتيك
إلى الأمام ضما، كأنك عم تشرب. كيف لما بتشرب؟ شايف؟ آه. Kita kata seolah-olah apa? Seolah kita minum. Minum dengan straw tu. Okey? Bukan kita senyum masa minum dengan straw. Tak, kita kena buat macam tu. قالوا لو. شايف؟ أما قالوا، قالوا ضعيف، ضعف الضم. يعني لما بتضم الحروف لابد من ضم الشفتين. لماذا سميت Okay, boleh insyaAllah. Okay, ada soalan ke tentang makhraj al-waw dengan al-fa? Uh, Sikit tentang sifat dia. Untuk kesempurnaan sebutan huruf tersebut, kita kena menyempurnakan sifat dia. Okay, tadi kita dah tahu makhraj. Okay. So kalau uh, fa, kita kena sempurnakan sifat dia. Yang pertama adalah hams. Ada angin. Okay. Nombor dua, dia akan ada sifat yang kita sebut sebagai arhawah. Okay. Suara dia boleh ditarikkan, boleh diseretkan. Yaf'alun tadi. Baik, nombor tiga namanya istifal, iaitu suara dia tak tinggi. Lagi jangan kita baca fa, fa. Tak, fa, fa. Bila kita sebut huruf fa ni, nampak lidah depan kita dan terbuka rahang kita. Okay? Fa, fa, fi, fu. Baik, nombor empat, sifat dia adalah infitah namanya, iaitu tak perlu lidah kita nak naik ke atas, nak menghimpit langit, tidak ada. Kemudian last kali adalah kita sebut sebagai idlaq. Iaitu huruf fa ni kalau ada dalam satu-satu kalimah huruf fa, maka kalimah tersebut dimudahkan, mudah nak sebut. Okay, huruf-huruf idlaq ni iaitu huruf fa, ra, mim, nun, lam, ba. Okey, satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Enam huruf ini fa, ra, mim, nun, lam, ba namanya huruf idlaq. Iaitu apa? Huruf yang mana kalau ada dia, dia meringankan kalimah itu untuk disebut. Okay, contoh namanya Halina. Okay, so apa yang memudahkan huruf nama tersebut disebut? Huruf lam, huruf nun, jadi lembut. Tapi kalau tak ada huruf izlaq dalam perkataan tersebut, contohnya Siti as. Ibu rasa senang ke susah nak sebut? Huruf as ni tak ada huruf fa, ra, mim, nun, lam, ba. Langsung tidak ada huruf izlaq. Maka dia akan jadi kalimah tersebut berat. Okay, so huruf izlaq ni tak ada efek pada bacaan pun. Nama sifat izlaq ni tak ada efek pada bacaan. Cuma nak kata izlaq adalah huruf yang meringankan sebutan bila dia ada dalam kalimah. Okay. Idlaq. Okay, baik. Ada lagi tak sifat lain? Tak ada dah. Okay, so ni sifat-sifat fa yang kita kena sempurnakan. Nipis, boleh ditarik, angin, tak perlu naik lidah pun. Okay. Baik, dan waw pula. Iaitu sifat pertama waw, iaitu jahar. Au, wa. Jahar ni Bibu, bila Bibu sebutkan huruf waw ni, satu tak ada angin lah. Confirm tak ada angin. Dekat bawah dagu ni Bibu akan rasa sedikit macam vibration lagi. U, wa, au. Letak bawah dagu, ada tak rasa macam vibration? Au, dekat bawah dagu. Mana dagu kita? Dekat dengan tekak ni. Ni, au, dia akan rasa ada vibration kecil. Tapi kalau huruf berangin, ibu letak as, tak rasa. As, ada tak rasa getaran? As, af, tak akan ada rasa getaran. Tapi kalau huruf jahar, huruf yang tidak ada angin, bila kita letak bawah ni, kita rasa au, rasa macam ada vibration. Az, okay. Jahar ni adalah lawan kepada angin. Okay. Angin yang menyebabkan tidak ada getaran. Tapi kalau siapa yang huruf tersebut tak berangin, maka akan ada rasa vibration kat bawah dagu ni. Baik, nombor dua, sifat huruf waw namanya rohawah juga. So sebab itu bila ibu baca lin untuk waw contohnya, ataupun nak sebut huruf waw, jangan keras uwa, uwa. Tak, dia tak ada macam tu. Dia wa, wa, wa. Dia ringan, mudah. Kalau dia mati pula, sama juga, jangan potong. Okay. Contoh baca wa yaumal. Salah lah tu. Sebab dia tak bagi sifat rawah pada waw. Waw boleh ditarik. Wa yaumal, wa yaumal.
Jangan potong wa yaumal. Lagi. Nombor 3, istifal juga. Sentiasa nipis, bukan wo. Okey. Infitah juga, tidak menghimpit langit. Dan last kali, namanya ismat. Okey. Kalau banyak sangat huruf wa dalam kalimah tersebut, mungkin jadi susah nak sebut. Jadi kalau orang tu nampak banyak sangat huruf waw. Ya, walaupun kita rasa senang je huruf waw ni. Okey, tapi bagi orang Arab, dia susah. Okey, itu saja. Okey. Sempat ke tangkap tadi? Yang ni. Tapi insyaAllah ibu dah maklum lah ni semua benda ni. Ada tambahan untuk huruf waw namanya lin. Nombor 6. Lin. Okey, untuk huruf waw mati sebelumnya baris atas. Ada sifat lembut. Okey. Um, apa maksud lembut? Okey, ibu jangan terlalu menajamkan huruf tersebut. Okey. Yauma. Yauma. Kerah tu. Kan? Lin lembutkan lagi. Wa yauma. Yauma. Okey. Sebab setengah orang dia nak terlalu berat, dia terlalu belajar makhraj, maka dia nak sempurnakan setiap makhraj, maka ditajamkan huruf tersebut. Okey. Yauma yuda'. Tak boleh jadi macam tu. Berat sangat. Okey. So ringankan yauma. Yauma. Okey. InsyaAllah. Baik, ada soalan ke? Kalau tak ada soalan, kita boleh terus sambung ibu punya tahsin. Ustazah nak Dah, bos nak tanya. Ya. Kalau kita wow tu, kita zal jumpa wow. Aha, za jumpa waw. Dia lidah kita keluar dekat gigi kacip dan Ha, kita kena muncungkan wow tu juga ke? betul? Uh-uh. Zu, Hmm. zu. Tapi sempurnakan za dahulu. Z. Ni suara za. Z. Barulah zu. A'udzu. A'udzu. Lagi. Lagi ada lagi? Ustazah nak tanya wow, muncung wow dengan baris doma tu sama ke beza? Sama. Sama. Sama dia. Sebab baris dhamma adalah anak beranak waw. Saudara mara dia. Okay, sebab tu baris dhamma rupa sama tak dengan waw? Ada silaturahim lah tu kan antara mereka. Okey, ada lagi? Lagi, so nanti boleh tegur anak-anak. Sebab kesian budak-budak yang dia punya waw tu dengan wah. Okay. Dia huruf-huruf bibir dia semua gigi dengan bibir. Okay, saya jumpa seorang tu yang ngaji Iqra dengan saya. Kesian kat dia. Bismillahirrahmanirrahim. Semua macam tu. Alhamdulillah. Hamdu. Lillahi rabbil bil. So susah. Kesian kat dia. Jadi sebab apa? Sebab dia guru tu ajar sebutan betul, bunyi je sebutan tu, bunyi baris dia, jadilah tu. So dia tak perhatikan pun budak tu sebut dengan gigi rupanya. So jenuhlah kita, dia dah masuk Quran dah, nak betulkan semua, nak ingatkan selalu tentang rapat bibir, bi 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 mi, okay, so susah. Okay. So tengok cucu-cucu dan penantu-nantu. Okay. Baik, tak ada dah Kalau tak ada dah, kita boleh sambung ibu punya mengaji sikit tadi. Tadi Inoi tak sempat baca kan? Tak jumpa. Aha. Tak jumpa mood. Inoi boleh bacakan sikit Inoi ayat 51. InsyaAllah. Tadi salah Silakan. dapat arahan. Kalang kabut ni. Okey. Surah apa ni ibu? Surah Sabat Surah 6, 381, Okey. ayat 51. Hmm. Okay. 51, maka perhatikanlah bagaimana akibat daripada tipu daya mereka, bahawa kami membinasakan mereka dan kaum mereka semua. Maka rumah-rumah mereka runtuh kerana kezaliman mereka. Sesungguhnya demikian itu benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mengetahui. Dan kami selamatkan orang-orang yang beriman dan yang bertakwa. Dan ingatlah kisah
Dan ingatlah kisah Lut ketika dia berkata kaumnya, mengapa kamu membuat perbuatan yang keji, padahal kamu sedar akan kekejian perbuatan maksiat itu. Mengapa kamu datang kepada lelaki bukan kepada perempuan untuk memenuhi syahwatmu? Sesungguhnya kamu adalah kaum yang tidak mengetahui akibat perbuatanmu. Hmm. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa'zur kafakana Balik. Musuh punya akibatu dengung tu. makrihim anna dammarnahum. Musuh tebal lagi dengung. Dengung nun jumpa dha. Okey, dengung yang tafkhim. Okey, ikhfa yang tafkhim. Dengan fa tak. Fa tinggikan langit dengan lidah semasa tebut. Fanzur. Fanzur. Fa'zur kafakana akibatu Kaifa kana. kana. Fanzur kaifa kana akibatu makrihim anna dammarnahum. Apa lagi roh? Anna dammar tak marunahum. Anna anna dammarnahum. Nah, dua harakat. دمرناهم وقومهم. Anna dammar anna dammarnahum wa qaumahum Wa tak yang itu. ajma'in. وقوم tak. Wa. Wa qaum وقوم. wa qaum. أنا دمرناهم وقومهم أجمعين Hmm. فتلك بيوتهم خاوية Wa tak ada khawi. Tak ada. Kena munculkan khawi. Khawiyatum. Munculkan dua-dua atas bawah. Okay. فتلك بيوتهم خاوية فتلك بيوتهم Tak jangan خاوية putus buyut tak. Fatilka بيوت buyutuhum khawiyatum. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا Hmm. Inna fi Antum Hauziatum sana. Khawiyatam. Baru pasal khawiyatam bima. fatika buyutuhum Jadi jangan putus. khawiyatam. Maksudnya buyut tuhum. Tak. Lembutkan apa wow mat tu. Fatilka buyutuhum buyutuhum. Huruf ta tu tak perlu nak patah balik pun. Lagi tak perlu nak senyum balik nak munculkan tak payah pun buyutuhum. Fatika buyutuhum khawiyatam Oh, dua bima. harakat. Qawiyatan. Makin banyak salah pula. Hmm. Fatika buyutuhum Fatika buyutuhum khawiyatam bima zalamu. Hmm. Inna fi zalika la ayatan liqaumin ya'lamun. Ifadul lam. Okay, la ayatalli. La ayatalli qawmin. Inna fi zalika la ayatan liqaumin ya'lamun. Hmm. Wa anjayna allazina amanu wa kanu yattaqun. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة Jelaskan huruf ha وأنتم lagi. Atatuna fahishata wa antum. Okay.
ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة أتأتون الفاحشة وأنتم Salah تبصرون wa tu tak ada. Wa antum tubsirun. وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال Nipis roh. شهوة Nipiskan lagi roh. Nari tak. Narrijala. أئنكم لتأتون الرجال Nipis lagi. شهوة Senyum je macam kita sebut. Risau, risau. Rindu, rimas contohnya. Okey, jangan roy, roy. La tak tu من nari tak. La tak tu nari. Senyum je. Nari, nari. Tengok tak kat sini. أئنكم لتأتون الرجال استغفر الله العظيم أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء Hmm. بل Tarik lam أنتم lagi. Bal antum. بل أن- بل أنتم بل أنتم قوم Dia تجهلون ada putus-putus sikit kat situ. Buat sambung je dan sempurnakan huruf-huruf tu sifat. Huruf mati ni bila dia mati dia akan lebih menyelah sifat tersebut. Bal antum qawmun tajhalun. Cuba. بل أنتم قوم Tak تجهلون tajhalun tak ada. تج Tajhalun. تج Tajha. بل أنتم بل أنتم قوم Mim jangan cepat sangat. Bal saya tarikkan lam. Bal antum qawmun tajhalun. بل أنتم قوم تجهلون Cuba tajhalun je. Tajhalun. Tak jangan تجهلون تج tajha تج tajha. تجه تجه Ha, تجهلون Astagfirullahaladzim. boleh barakallahu fi. Masih saja. Boleh ditambah baik lagi insya-Allah. Ya Allah. Sambung lagi. Zah ada masa lagi. Silakan Mas. Prof nak baca Orang lain Prof. tak ngaji dia kan orang lain yang dah ngaji awal tadi. Saya dengar je cuma saya kalau time traffic light boleh berhenti kejap dengar. Tapi kata traffic light saya dengar je tadi. Nak tegur tak dapat tegur. Hmm. Puan Hasna, Puan Halina, sila boleh nak baca lagi sekali. Silakan. Sila Mas nak baca dulu. Lepas Mas saya. Cuba. Okey. Sampai berapa Kak? Boleh dengar suara saya? Boleh. Okey, 56. Berapa ayat Ustazah? Ha? Boleh ambil Berapa, berapa ayat? berapa ayat? Ikut ibu-ibu lah. Okey je anak saya Okey, tidur. saya cuba Yang lain dua. pun tak ada. Saya cuba dua Ustazah. Tak rush dulu. 56. Jawapan kaumnya tidak lain hanya dengan mengatakan, usirlah Lut dan keluarganya daripada negerimu. Sesungguhnya mereka adalah orang yang menganggap dirinya suci. 57. Maka kami selamatkan dia dan keluarganya kecuali isterinya. Kami telah menentukan dia termasuk orang yang tertinggal, yakni dibinasakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فما كان جواب قومه إلا أن قالوا Mhm. إلا أن قالوا أخرجوا Tak tinggal آل lagi huruf
kho tadi. Qalu akhriju. Kho, okey. Ah, Ha. إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط. mhm. Tak sampai saya ambil Boleh mana ambil saya. semula. Akhriju. أخرجوا آل لوط من قرية أستغفر. أخرجوا آل لوط من قريتكم Mhm, إنهم أناس يتطهرون mhm, فأنجيناه وأهله أستغفر. فأنجيناه وأهله mhm, إلا امرأته قدرناها من الغابرين. mhm. جزاك الله أستاذة. Barakallahu fiik. وفيك بارك الله. Prof nak baca Prof? Boleh. 58. Dan kami hujani mereka dengan hujan batu, maka sangat buruklah hujan yang ditimpakan ke atas orang yang diberi peringatan itu. 59. Katakanlah Muhammad, segala puji bagi Allah dan salam sejahtera ke atas hamba-hambanya yang dipilihnya. Apakah Allah yang lebih baik atau apa yang mereka sekutukan dengan dia yang lebih baik? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Pemakai sabda lagi shin tadi. Iminasyait. Iminasyaiton. Lagi. Auzubina Auzubina Lagi guna binasyai ain lagi. Au tak kita tak nak au tapi kita nak au tekan dekat ni. A'udzu billahi. Lagi. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amtorna alaihim matoro. Lagi sekali pendekkan ma tadi. Matoro. Wa amtorna alaihim matoro. Hmm. Fasa'a matorul munzarin. Masa dengung ni dengan mun. Tapi letakkan dekat makhraj dha. Jadi suara gunnah daripada huruf mim berubah pergi ke dha. Fasa'a matarul munzarin. Fasa'a matorul munzarin. Hmm. Kulil hamdulillahi wasalamun. Cuba sambungkan. Lillah dengan wasalamun. Cuba. Qulillah. Qulilham. Kulil kulil hamdulillahi wasalamun ala ibadihil lazin. Aha. Ala Okay, boleh. Jangan ibad ambil dekat tu. Ambil. Wasalamun ala ibad. wasalamun ala ibadihil lazinas tofa. Allahu khairun amma yushrikun. Ah, Sabdulam tolakkan dengan nabar. Okay? Allahu khairun. So tolak sikit suara. Lagi Allah. enam dulu. Ni nipis je. Jadi kena senyum je.
Sepanjang 6 harakat senyum dia, hujung sekali tu tolakkan suara. Allahu. Allahu khairun. Okey, sambungkan. Hu dengan khairun. Hu khairun. Cuba. Allahu khairun amma yusyrikun. Bagus. Baik, satu lagi boleh bacaan kat sini. Selain pada ibu baca dengan ibdal 6 harakat. Ataupun mak faraq. Okay. Ibu juga boleh baca secara tashil. Iaitu boleh baca macam mana? Kalau orang yang rasa nafas pendek ataupun dia nak buat yang lain sikit, dia boleh baca Allahu khairun amma yushrikun. So tak payah panjang 6 lah. Al Allah sama macam kita baca A'jamiyyun wa Arabi. الذكرين الله خير. Ni satu lagi boleh baca. Iaitu kat sini adalah hukumnya harus tashil. Okey, boleh dibaca dengan 6 harakat ibdal tadi ataupun boleh dibaca dengan tashil macam tadi. Tashil tak ada harakat. Tashil hanyalah 2 hamzah yang mana satu hamzah dikuatkan satu lagi Al Allahu. Okey. So ibu boleh buat 2 cara kat sini. Okey. Boleh faham ke? Yang dekat a'jamiyun tu, a'jami yang tu wajib tashil. Kat sini tak wajib, harus tashil. Okey. Apa lagi lepas tu? Belajar dah habis dah Ustazah. Boleh dengarkan bacaan Ustazah ke? Boleh. Orang lain tak nak baca dah yang tadi. Ke ibu mungkin Boleh nak ke Ustazah? dimasak-masak semua. Boleh ke baca lagi? Boleh je, tak ada masalah. Tak ada Kalau apa. boleh saya nak cuba ambil ayat 60 ni Ustazah. Boleh? Saya cuba. Hmm. 60, bukankah dia, yakni Allah yang menciptakan langit dan bumi dan yang menurunkan air daripada langit untukmu, lalu kami tumbuhkan dengan air itu pohon kebun-kebun yang indah. Kamu tidak akan mampu menumbuhkan pohon-pohonnya. Apakah di samping Allah itu ada Tuhan yang lain? Sebenarnya mereka adalah orang yang menyimpang. Ini daripada kebenaran. Hmm. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayat 60 kan Ustazah? Betul. Amman khalaqas samawati wal arda wa anzala lakum minas samai ma'a Mhm. فأنبتنا به حدائق ذات بهجة Salah ما baris tu. Zata bahjati. oh, وأنبتنا Fa. به Fa'am. ف- فأنبتنا به Mhm. حدائق فأنبتنا به حدائق ذات بهجة Salah ما baris. bah Hadaiqa dhata bahjatim. Minta maaf Ustazah, saya terdistracted sebab dekat Quran saya ada tanda merah tu untuk berhenti kat situ Ustazah. Untuk berhenti. Zata bahjah. Boleh berhenti Hmm. situ Ustazah? Boleh kalau siapa yang nafas dia pendek, dia tengok tak ada tak ada berhenti dah. Tabah je tu makna dah komplit dah. Okay. Oh, dah complete dah. Taman-taman yang sangat indah. So saya cuba berhenti kat situ, lepas tu saya tak payah ibtidak. Ah, betul. Oh, Maka bijak nalakum. saya. Betul. Tak tidak. فأنبتنا به حدائق ذات بهجة Mhm. ما كان لكم Tak. ما كان لكم أن تنبتوا شجرها Mhm. أإذا هم Lagi مع jelaskan la lagi. Ila. أإله مع الله Hmm. بل
hum qawmun ya'dilun. Masya Allah. Barakallah. Ustazah? Oh, lain tak ya dah? Ke? Tak ada dah. Dah tadi? Terima kasih Ustazah. Ha. Okey, baik. Cuma saya punya mushaf ni tidak ada terjemahan. Ibu boleh baca terjemahan ke? Boleh? Boleh saya bacakan Ustazah? Ustazah nak Boleh. ambil habiskan page ni ya? Habis separuh tu. 61. Bukankah dia, yakni Allah, yang telah menjadikan bumi sebagai tempat kediaman, yang menjadikan sungai-sungai di celah-celahnya, yang menjadikan gunung ganang untuk mengukuhkannya, dan yang menjadikan suatu pemisah antara dua laut? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Sebenarnya kebanyakan mereka tidak mengetahui. Mungkin ada orang lain nak bacakan terjemahan, silakan. Terima kasih. Ayat 62. Nombor 2. Bukankah dia Allah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila dia berdoa kepadanya dan menghilangkan kesusahan dan menjadikan kamu manusia sebagai khalifah pemimpin di bumi. Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Sedikit sekali nikmat Allah yang kamu ingat. 63. Bukankah dia Allah yang memberi petunjuk kepada kamu dalam kegelapan di dataran dan di lautan? Dan ia mendatangkan angin sebagai khabar gembira sebelum kedatangan rahmatnya. Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Maha tinggi Allah terhadap apa yang mereka sekutukan. Barakallahu fiik. Terima kasih Mahlina Puan Busu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Barakallahu fikum. Okay, ada apa-apa ke Ibu nak tanya? Tak ada ya ini? Semua Saya nak tanya boleh Ustazah? ya? Berkenaan dengan alif. Alif, Ustazah cakap ada masa yang boleh tebal, ada masa yang boleh nipis. Hmm. Bila masa yang boleh tebal dan macam mana yang kesalahan yang alif dibaca tebal tu tapi nipis. Alif ni huruf yang mana dia tak akan ada bunyi melainkan ada huruf sebelum dia. Betul tak? Lain dengan Hamzah. Hamzah memang bunyi. A, I, U. Ya.
Okay, tapi alif tak ada suara. Jadi dia kena betul-betul ikut huruf sebelum dia. Okay. So alif tafkhim, alif tarqiq. So alif tebal bila huruf tebal sebelum dia. Okay. Dan ibu-ibu bawa alif tersebut berada dalam rumah yang tebal tadi. Okay. Kalau dia duduk dalam tebal, tebal. Qala. Bukannya dia qala. Qala. Okay. Rasikhun. Bukan rasikhun. Ra. So alif tersebut, masa kita tarik tu dia jadi nipis. Okay. Sama bila kita baca. Uh, Ain Sod. Itu sepatutnya alif tu duduk dalam masuk tebal lah. Sod. Tapi lama-lama sebabkan dia terlalu panjang 6 harakat. Jadi seorang baca Ain Sod. Sod. Ini nipis. Tengah-tengah tu jadi nipis dah. Waladdallin. Bolin. Nipis pada alif. Alif tu 6 harakat, 6 harakat alif tebal. Bolin. Dia bukan tiba-tiba berubah. Jadi nipis dah. Lagi tak. Ramai yang saya dengar bila dia baca ko lah. Okay. Ko. Ko. Tak, dia kena kolu. Kola. Jangan buka dekat mulut. Kola. Lagi, itu contohnya lah. Lagi, boleh boleh faham ke? Terima kasih Mas Boleh. atas soalan tu. Saya pun tak terfikir. So memang antara yang selalu dengar kesalahan yang alif tu jadi tiba-tiba jadi nipis tengah-tengah tu. Okay. Sama bila kita yang sepatutnya nipis tapi tiba-tiba jadi tebal sebab ibu-ibu nak wakaf tu. Contohnya bila kita baca tajri min tahtihal. So kita nak wakaf har tu sebanyak 4 harakat contohnya. Lagi. Jadi sepatutnya nipis ke tebal? Tahtihal an ha alif ra. So alif kat tengah-tengah tu. Nak tebal ke nipis? Nipis. Nipis. Dia nak ikut ra ke ra tebal tadi. Kena nak ikut ha kat belakang dia. Dia kan ikut ha. Dia bukan ikut huruf lepas dia tak. Dia kan ikut huruf sebelum dia. Sebab huruf sebelum tu lah yang menyebabkan alif tu dizahirkan. Okay. So nipis ha. Alif di ha. Ro. Tebal ra masa tu. Tajri min tahtihal anharu. Tebal belakang. Tapi tak ada. Setengah orang tu bila panjang wakaf ma'arik dia, maka tengah-tengah tu alif tu tiba-tiba berubah daripada nipis kepada tebal. Tajri min tahtihal anhar. Haur. Tak ada tu. Haur. So alif tu dah berubah dari nipis dia tebal. So tak ada. Dia kekallah 4 harakat dah nipis. Lagi. Itu contohnya. Lagi. Boleh. Okey, tak ada soalan dah ke? Okey. Okey, baik-baik. Alhamdulillah. So kita tutuplah dulu kelas kita dengan uh, bacaan doa insyaAllah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم بارك لنا في كل ما أعطيتنا وفي كل ما علمتنا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل ويسر أمورنا ولا تعسر علينا وارحمنا بالقرآن ونور قلوبنا بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين. Kita jumpa lagi insyaAllah Ibu. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul asri. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa ant. نستغفرك ونتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Ustazah. wabarakatuh. Jazakallahu khairan.